Cara dia bekerja senang je. Kita buat macam ni. Dia datang lalu. Tinggal tarik sehabis boleh. Contoh macam ni. Tunjukkan ni saya buat simple lah. Untuk tunjuk dia alat bekerja. Kalau sebenar, tarik. Tak ada? Tak ada. Okey, seterusnya. Ni kosongkan sini. Kosongkan bahagian ni. Bawa tepi bawa. Belakang. Yang paling penting, kayu cabang sebagai alat pekerja, tali sebagai tali jiut. Okey, biasa kita umpuk macam sambal kan, kita umpan dia buah makanan sikit ke. Buah jagung ke beras ke. Dia bekerja senang tak? Dia binatang pijak kat sini. Dia tarik tu. Okey, ni untuk gerik tu. Cara macam ni biasanya kita buat untuk ayam lah. Okey. Kita alih belah sana pula, bangun sekali. Pelanduk, kancil, landak, celompan ni. Okey. Dia sama juga kita buat guna kayu. Dia ada pintu, rangka, ibarat macam sangkar, macam kandang. Nampak? Nampak. Okey. Biasa macam ni. Dah siap kita buat, kita akan sambangkan dia. Kita akan masukkan di tengah-tengah. Dia jatuh, tutup. Nampak?